Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Haris Al-Haras, nombor metrik B25000612, akan membentangkan tugasan assignment usul fiqh yang bertajuk Masalah Musalah dengan Ihtisan. Kumpulan kami terdiri daripada 3 orang dan saya akan memulakan pembentangan ini. Yang pertama adalah ta'rif al-ihtisan. Ta'rif al-ihtisan daripada sudut istilah adalah meninggalkan sesuatu dalil dengan cara istinab berdasarkan keringan agama kerana adanya hukum yang bertentangan. Ini secara umumlah. Tapi jika kita pergi lebih mendalam lagi daripada sudut istilah ini, kita memindahkan sesuatu hukum yang telah ditetapkan oleh syariat kepada sesuatu hukum yang baru berdasarkan adanya lagi hukum yang lebih terperinci berkenaan itu. Daripada sudut bahasa pula, ihtisan berasal daripada perkataan hasan yang membawa maksud baik dan dalam wazan istirfaq ihtisan yang membawa makna apa yang ditujukan kepadanya dan dikehendaki oleh seseorang. Ialah menganggap atau memilih sesuatu itu sebagai baik. Dasar pemilihan hukum yang lebih ringan, adil atau sesuai dengan alasan tidak bertentangan dengan syariat. Baiklah, seterusnya kita pergi pada pembahagian al-ihtisan. Ihtisan terbahagi kepada 6 bahagian. Seperti yang pertama, ihtisan dengan nas. Yang kedua, ihtisan dengan ijma'. Yang ketiga, ihtisan dengan tradisi atau kebiasaan. Yang keempat, ihtisan dengan keadaan darurat. Yang kelima adalah ihtisan dengan maslahat. Yang keenam, ihtisan dengan qiyas kafi. Ihtisan yang pertama adalah ihtisan dengan nas. Maksud ihtisan dengan nas ini ialah sesuatu masalah hukum yang bertentangan dengan kaedah umum, tetapi terdapat nas khusus daripada Allah SWT yang membolehkannya. Hukum asalnya adalah dilarang, namun diharuskan kerana adanya nas. Di sini, sesuatu hukum asalnya adalah dilarang berdasarkan kaedah umum syarak, tetapi menjadi harus kerana adanya nas khusus yang membolehkannya. Contohnya, jual beli bertempoh bai' al-salam. Secara umum, Islam melarang menjual barang yang belum dimiliki penjual berdasarkan sabda Nabi SAW, la tabi' ma laysa indaka. Rasulullah SAW melarang jual beli barang yang belum ada di tangan penjual. Namun, ada datangnya hadis yang mengubah hukum tersebut, iaitu Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mendahulukan bayaran untuk satu barang yang akan diberi kemudian, hendaklah dia mengetahui timbangannya dan memastikan tempoh waktunya dengan syarat tertentu. Syarat yang pertama, bayaran dibuat penuh semasa akad. Kedua, spesifikasikan barang jelas, jenis, timbangan ataupun mutu barang tersebut. Yang ketiga, tempoh serahan barang mesti jelas. Ihtisan yang kedua adalah ihtisan dengan ijma', yang bermaksud maksud akad tempah al-istina' di mana penjual menanggung modal sepenuhnya, walaupun hukum asal syarak melarang jual beli barang yang belum wujud, bai' al-maddu'. Namun, ijma' ulama' membolehkan jual beli tersebut berdasarkan ihtisan. Definisi akad istina' ni, istina' ialah akad jual beli barangan buatan yang ditempah khas, di mana penjual menanggung kos dan usaha menyiapkan barang itu dalam tempoh masa yang dipersetujui dengan syarat-syarat yang tertentu. Contohnya, seseorang menempah perabot dan si tukang akan menyediakan dalam masa 3 bulan. Walaupun dilarang secara umum, akad istina' ini dibenarkan berdasarkan konsep ihtisan kerana ijma' ulama' mengiktirafnya. Yang kedua, demi menjaga kemaslahatan. Yang ketiga, dengan syarat tempahan mesti jelas dan tidak menimbulkan pertikaian. Baiklah, yang ketiga adalah ihtisan dengan tradisi. Ihtisan dengan tradisi ini ataupun ihtisan merupakan membawa maksud memilih pendapat terbaik berdasarkan amalan masyarakat, iaitu hukum atau keputusan fiqh diubah daripada hukum asal kerana mengambil kira adat atau amalan masyarakat yang tidak bercanggah dengan syarat.
Hukum asal wakaf hanya pada barang yang tidak bergerak. Namun, seperti tanah atau bangunan. Namun, ulama membolehkan kerana adanya hadis Ibnu Mas'ud, iaitu apa yang dianggap baik oleh kaum muslimin, maka ia baik di sisi Allah. Dan apa yang dianggap buruk oleh mereka, maka ianya buruk di sisi Allah. Hal ini selari kerana masyarakat moden banyak mewakafkan harta bergerak seperti komputer, kenderaan untuk kebajikan. Maka, ulama menggunakan kaedah istihsan ini untuk membolehkan perkara ini. Yang seterusnya adalah istihsan dengan keadaan darurat, yang membawa maksud meninggalkan hukum asal berdasarkan kias atau kaedah umum, lalu menetapkan hukum baru yang lebih sesuai dengan keadaan darurat bagi menjaga kemaslahatan. Kenapa hukum asal ditinggal? Yang pertama, adanya darurat, kesempitan ataupun mudarat besar. Yang kedua, kias atau kaedah umum boleh membawa kesusahan. Yang ketiga, hukum baru lebih ringan dan sesuai dipilih untuk mengelakkan kemudaratan atau menjaga kemaslahatan. Contohnya, telaga terkena najis. Kias, air itu tidak boleh digunakan kerana sudah bernajis. Namun, istihsan hanya cukup mengeluarkan sebahagian air itu, selebihnya tetap suci. Kaedah ini selari dengan prinsip utama syariah, maqasid syariah, iaitu untuk menjaga nyawa, akal, agama, harta serta keturunan. Jika hukum asal menghalang penjagaan 5 perkara ini, maka hukum darurat boleh digunakan. Baiklah. Yang kelima, istihsan dengan maslahat. Maksudnya, meninggalkan kaedah umum untuk menjaga kepentingan manusia dan harta mereka. Maksudnya, meninggalkan hukum asal dengan menggantikan hukum yang lebih sesuai dan membawa manfaat kerana menjaga kepentingan manusia, iaitu nyawa, maruah dan hak asasi. Yang kedua, memelihara harta mereka. Yang ketiga, mengelakkan kesusahan atau kerosakan, asalkan tidak bercanggah dengan nas Al-Quran. Contohnya, membuka surat jaminan dalam perbankan Islam. Dalam kias asal, jaminan melibatkan unsur gharar, iaitu ketidaktentuan, adalah dilarang. Namun, demi maslahat dalam sistem keuangan moden, ulama membenarkan surat jaminan dengan syarat-syarat tertentu. Contoh yang kedua adalah zakat kepada Bani Hashim. Asalnya haram kerana mereka mendapat rampasan perang. Tetapi, apabila tiada sumber itu, Abu Hanifah membolehkan mereka menerima zakat kerana demi maslahat. Yang seterusnya, yang keenam, iaitu istihsan dengan kias kafir. Maksudnya, meninggalkan hukum kias jelas, jali, kerana adanya dalil lebih kuat, kias kafir, nas, ijma' urf atau darurat. Kias jali ini ialah kias yang jelas dan kuat berdasarkan sebab illah, sebab atau faktor yang nyata dan mudah difahami. Contohnya, air yang diminum dan ditinggalkan baki oleh burung pemangsa. Kalau berdasarkan kias jali, najis kerana disamakan dengan binatang buas. Tetapi, istihsan dengan kias kafir ni adalah kias yang tersembunyi atau tidak begitu jelas atau sebab ilahnya lebih rumit untuk dikenal pasti. Hukumnya suci kerana burung minum dengan paruh tulang, tidak seperti mulut binatang yang buas. Saya serahkan slide saya ini kepada saudara Aizat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aizat Daniel bin Muhammad Azam, nombor metrik B25000606. Baik, saya akan meneruskan pembentangan yang seterusnya, iaitu berkaitan pandangan Imam Mazhab terhadap istihsan. Yang pertama, Imam Syafi'i.
Imam Syafi'i menolak istihsan yang tiada sandaran nas, ijma' atau qiyas kerana boleh membuka ruang ikut hawa nafsu, namun beliau menerima perkara yang baik yang ada syarak. Baik. Imam Syafi'i beliau menolak istihsan yang tidak berasaskan kepada dalil, yang hanya bergantung kepada akal dan pandangan sendiri semata-mata. Sebagai contohnya, perbuatan seorang hakim yang mensyaratkan sumpah dengan memegang Al-Quran adalah sesuatu yang baik. Walaupun tiada dalil khusus yang menyebutkan tentang memegang Al-Quran ketika bersumpah, tapi tujuannya jelas. Tujuannya jelas untuk menguatkan sumpah itu dan untuk menimbulkan rasa takut kepada orang yang bersumpah itu, supaya orang yang bersumpah itu bercakap dengan benar. Jadi ini menunjukkan bahawa Imam Syafi'i tidak menolak sepenuhnya istihsan. Imam Syafi'i hanya menolak istihsan yang tidak bersandarkan, tidak berasaskan kepada dalil. Imam Hanafi, Hanbali juga Maliki. Di mereka ini menerima istihsan sebagai hujah syarak dan menggunakannya dalam menetap hukum. Mereka berpendapat istihsan tidak bermaksud ikut hawa nafsu, tapi merujuk kepada dalil khusus, nas, ijma', qiyas khafi, uruf atau darurat yang qiyas umum. Jadi mereka ini menerima istihsan sebagai sumber hukum yang sah dalam Islam. Mereka berpendapat istihsan tidaklah bermaksud ikut suka hati, mengikut hawa nafsu, bukan. Tapi ia adalah meninggalkan qiyas umum dan mengambil dalil ataupun hujah yang lebih khusus mengikut situasi yang tertentu. Kesahihan istihsan. Ada ulama menolak kerana disangka berdasarkan hawa nafsu. Namun begitu, hakikatnya istihsan tanpa dalil memang tidak boleh dijadikan hujah. Jika berasaskan nas, ia dianggap hukum dengan nas. Cuma ulama Hanafi tetap menamakannya istihsan namun perkara ini tidak diperselisihkan lagi dalam istilah. Pada tajuk maslahat mursalah. Dari segi bahasa, maslahat bermaksud kebaikan, manfaat. Mursalah membawa maksud bebas. Dari segi istilah, kemaslahatan yang tiada dalil khusus dalam Al-Quran atau Sunnah yang mengesahkan atau menolaknya, tetapi boleh diterima jika selari dengan tujuan syariat dan menjaga kepentingan umat. Maslahat mursalah ni adalah satu yang digunakan untuk menetapkan satu perkara yang baru yang tiada hukumnya dalam nas, selagi ianya tidak bertentangan dengan syariat dan prinsip-prinsip agama. Maslahat mursalah adalah maslahat yang baik yang digunakan oleh ulama dalam menetapkan hukum kerana ianya membawa kepada kebaikan dan menolak perkara mudarat. Tujuan penggunaannya adalah untuk menetapkan hukum terhadap perkara baru yang tidak disebut dalam Al-Quran dan juga hadis. Tapi yang penting untuk maslahat umat dan juga untuk mencegah kerosakan. Baik, seterusnya kita pergi kepada pembahagian maslahat mursalah. Maslahat mursalah terbagi kepada 3 bahagian. Yang pertama, maslahat mu'tabarah, maslahat mulghat dan juga maslahat mursalah. Maslahat mu'tabarah maksudnya ialah hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk menjaga kepentingan agama, jiwa, akal, kehormatan dan juga harta. Serta Rasulullah bersabda ada pun berkenaan hadis sebaik-baik amalan itu adalah jihad, seperti hadis riwayat Bukhari. Qila, ya Rasulullah, ayyun nasi afdal? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mu'min yujahidu fi sabilillahi binafsihi wa malihi. Maksudnya, dikatakan, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling baik? Rasulullah menjawab, Rasulullah bersabda, mukmin yang berjihad pada jalan Allah dengan nyawa dan hartanya. Baik. Maslahat mu'tabarah ni adalah apa sahaja kebaikan yang selari dengan syariat dan ada dalil yang menyokongnya, maka ia dianggap sebagai maslahat mu'tabarah. Tujuannya adalah untuk menjaga 5 perkara asas dalam maqasid syariah, iaitu untuk menjaga akal, agama, jiwa, kehormatan dan juga harta. Baik, hadis ini menegaskan bahawa jihad bukanlah semata-mata, dengan berjihad bukan sahaja dapat melindungi agama, bahkan dapat menjaga nyawa, harta dan juga maruah diri. Tambahan pula, Allah SWT mengharamkan minuman yang memabukkan, sama ada arak daripada anggur atau daripada bahan yang lain. Firman Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal insabu wal azlam
rijsum min 'amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bahawa sesungguhnya arak dan judi dan pemujaan berhala dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah adalah semuanya kotor, keji daripada perbuatan syaitan. Oleh itu, hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya. Surah Al-Ma'idah ayat 90. Baik, arak adalah perkara yang diharamkan oleh Allah. Islam mengharamkannya kerana merosakkan akal. Islam sangat menekankan tentang penjagaan akal, kerana akal adalah tempat berfikir, tempat membuat keputusan, tempat membezakan perkara yang baik dan juga buruk. Maka jika seorang itu kehilangan akal akibat mabuk, maka akan banyak lagi perkara yang buruk berlaku. Contohnya seperti berlakunya penzinaan akibat mabuk, pergaduhan, pembunuhan, pencurian dan sebagainya. Jadi firman Allah dalam ayat ini kita akan tekankan, kita akan khususkan kepada ayat ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru, berkaitan dengan arak. Baik, dalam ayat ini disebutkan al-khamru, arak. Apa sahaja yang diperbuat daripada anggur. Minuman yang lain yang memabukkan juga termasuk dalam ayat ini. Kenapa? Kerana hukumnya dah sama, haram. Kesannya juga sama. Ianya membawa kepada mabuk, membawa kepada kerosakan akal. Maslahat mulghat. Maksudnya maslahat mulghat ialah maslahat yang lemah atau tidak hakiki, yang ditolak oleh Allah dan tidak diterima dalam syariat. Contohnya penyamaan bahagian harta warisan antara anak perempuan saudara lelaki. Firman Allah SWT, yusikumullahu fi awladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain fa in kunna nisa'in fawqa ithnatayn falahunna thulutha ma tarak wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Maksudnya Allah mensyariatkan bagimu tentang pembahagian pusaka untuk anak-anakmu, iaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan. Baik, maslahat mulghat ini adalah maslahat yang ditolak, iaitu maslahat secara zahirnya terlihat memberi manfaat tetapi tidak diakui oleh syariat. Ianya ditolak dengan tegas. Maslahat ini tidak boleh dipakai untuk dijadikan dasar dalam untuk menetapkan hukum syariat. Sebagai contohnya, yang diberikan di sini penyamaan bahagian harta warisan antara anak perempuan dengan anak lelaki. Maksudnya, dia menyamakan pembagian harta warisan anak lelaki dengan anak perempuan itu sama. Tapi dengan firman Allah SWT ini, Allah menggunakan perkataan yusikumullah, iaitu Allah mensyariatkan bagimu. Menunjukkan bahawa perintah ini adalah perintah syar'i. Ini tak boleh diubah. Maksudnya, perintah pembahagian harta pusaka itu jelas. Allah bagi tahu yang lelaki akan mendapat bahagian dua orang anak perempuan. Maksudnya lelaki akan mendapat lebih daripada anak perempuan. Maslahat mursalah. Maslahat mursalah ialah maslahat yang tidak disebut oleh Allah dan syariat, tetapi tetap bermanfaat dan menghindarkan bahaya. Ia berlaku pada perkara yang tidak ada hukum khusus, tetapi dapat dijadikan asas untuk menetapkan hukum demi mencegah kerosakan. Contohnya termasuk usaha menghimpun Al-Quran, mencatat nama pasukan jihad atau membunuh hanya seorang jika semua terlibat. Maslahat mursalah adalah maslahat yang baik yang digunakan oleh ulama dalam menetapkan hukum kerana ianya membawa kepada kebaikan dan menolak perkara mudarat. Tujuan penggunaannya adalah untuk menetapkan hukum terhadap perkara baharu yang tidak disebut dalam Al-Quran dan juga hadis. Tapi yang penting untuk maslahat umat dan juga untuk mencegah kerosakan. Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh. Nama saya Muhammad Anas bin Azhar, nombor metrik B2500609. InsyaAllah saya akan meneruskan pembentangan pada hari ini, iaitu kesahihan maslahat. Ulama sepakat bahawa maslahat musalah tidak boleh digunakan dalam ibadah kerana ibadah mesti berpandukan nas dan sebarang tambahan dianggap bid'ah. Okey. Maslahat musalah hanya terpakai dalam urusan muamalat atau duniawi yang tiada nas khusus. Maslahat musalah ni dia hanya terpakai dalam urusan muamalat, jual beli atau urusan duniawi yang tak ada nas khusus. Namun berlaku perbezaan pandangan. Dia ada perbezaan pandangan
Syafi'iyah dan Hanafiyah ada yang menolak kerana tiada sandaran nas, walaupun sebahagian Syafi'iyah menerima dalam keadaan tertentu. Ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah ada yang tolak sebab dia tak ada sandaran nas, walaupun ada sebahagian Syafi'iyah ni yang menerima dalam keadaan tertentu lah dia, walaupun ada sebahagian Syafi'iyah ni menerima dalam keadaan tertentu. Zahiriyah pula dia tolak qiyas dan maslahat musalah sepenuhnya. Zahiriyah ni dia tolak sepenuhnya qiyas dan maslahat musalah. Imam Malik dan Imam Ahmad berpegang kuat kepadanya, manakala Imam Ghazali membolehkan jika maslahat itu penting dan pasti. Maksudnya dia banyaklah perbezaan ulama ni. Ulama yang menolak kesahihan maslahat serta bantahannya. Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memberikan kebaikan kepada hamba-Nya dan tidak membiarkan mereka tanpa kebaikan. Selari dengan firman-Nya dalam surah Al-Qiyamah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayahsabul insanu an yutraka sudah. Sadaqallahul azim. Maksudnya, patutkah manusia menyangka bahawa ia akan ditinggalkan terbiar dengan tidak diberikan tanggungjawab dan tidak dihidupkan menerima balasan. Seterusnya, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan syariat demi kebaikan hamba-Nya dan kemaslahatan manusia. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan syariat demi kebaikan hamba-Nya, kebaikan semua hamba-Nya lah, dan kemaslahatan manusia. Maksudnya Allah Ta'ala turunkan syariat ni bukan untuk saya saja. Tak ada pun Allah Ta'ala buat sesuatu tu untuk saya saja. Mesti ada hikmahnya, mesti ada sebab dia. Maslahat musalah boleh diterima jika tidak bercanggah dengan dalil syarak. Namun ia berbeza dengan maslahat muktabarah yang ada dalil sokongan. Maslahat musalah boleh diterima jika tidak bercanggah dengan syarak, tapi ia berbeza dengan maslahat muktabarah. Sebab maslahat muktabarah dia ada dalil sokongan. Jika disalahgunakan, membuka ruang kepada orang jahil atau mengikut hawa nafsu sehingga merosakkan hukum dan martabat agama. Dia kalau disalahgunakan jadi mengikut hawa nafsu sehingga boleh merosakkan hukum dan martabat agama. Seterusnya, dalil ulama yang berpegang kepada maslahat. Yang pertama, syariat Islam diturunkan untuk mewujudkan maslahat manusia, sama ada mendatangkan kebaikan atau menolak keburukan. Contohnya, ulama Imam Syatibi dan Al-Iz bin Abdul Salam menegaskan bahawa seluruh syariat adalah maslahat. Ulama Syatibi dan Al-Iz bin Abdul Salam dia menegaskan bahawa seluruh maslahat tu, seluruh syariat adalah maslahat. Dan yang kedua, maslahat boleh berubah mengikut keadaan dan masa, maka ia tidak boleh dihadkan pada ada dalil khusus sahaja, kerana itu akan menyempitkan keluasan syariat. Dan syarat mengamalkan maslahat musalah. Malikiyah menerima maslahat musalah dengan syarat tertentu dan menetapkan 3 syarat utama untuk mengamalkannya. Yang pertama, kesesuaian. Kesesuaian ni selaras dengan tujuan syariat dan tidak bercanggah dengan dalil. Dan yang kedua, masuk akal. Masuk akal ni ialah dapat diterima dengan akal yang sihat. Dan yang ketiga pula, menghilangkan kesukaran. Menghilangkan kesukaran ni berkaitan dengan darurat atau menghapus kesusahan sesuai dengan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hajj ayat 78 yang bermaksud, dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Contoh ijtihad berdasarkan maslahat. Ulama Syafi'iyah membolehkan merosakkan haiwan perang dan tanaman musuh untuk melemahkan mereka. Kalau menurut ulama Syafi'iyah, mereka membolehkan merosakkan haiwan perang dan tanaman musuh untuk melemahkan musuh. Menurut ulama Hanafiyah pula, dia membolehkan membakar harta rampasan perang jika tidak mampu dibawa pulang agar tidak dimanfaatkan musuh,
salah satu bentuk istihsan mereka ialah istihsan kerana maslahat. Ulama Hanafiyah membolehkan membakar atas rampasan perang. Kalau atas rampasan perang tu tidak mampu untuk kita bawa pulang. Sebab apa dia membolehkan bakar? Sebab kalau kita tinggal gitu je, mungkin musuh akan manfaatkan, akan mengambil kesempatan lah untuk ambil harta tu kalau kita biarkan gitu je. Okay, sampai situ je pembentangan kami pada hari ini. Sekian daripada saya. Wallahualam.